Okey, apa perosak yang paling suka dekat pokok raspberry ni? Sebelum tanam tu, seeloknya kena tahulah apa musuh utama bagi tanaman raspberry supaya kita boleh bersedialah lebih awal. Sebelum tanam tu dah kena standby dah apa racun untuk masalah dekat pokok raspberry ni lah. Setakat ni yang paling utama sekali, musuh paling ketat sekali untuk raspberry ni spider mites lah. Tahulah cuaca Malaysia ni kan panas. Kita dekat negara iklim khatulistiwa ni panas. Jadi spider mite ni memang sukalah kat cuaca panas. Kalau tengok dekat overseas tu, serangan spider mite ni tak berapa teruk lah. Kita kata sebab spider mite memang tak suka tempat sejuk, tempat lembap, dia tak suka. Jadi kan untuk Malaysia ni, spider mite ni memang cukup suka lah. Kalau siapa tanam raspberry ni memang wajib kena serang dengan spider mite. Spider mite ada kat mana? Kat bawah daun. Jadi kena check bawah daun ni. Kalau spray, kena spray semua fully coverage lah. Dari atas sampai bawah, sampai dekat media pun kena spray juga. Sebab spider mite ni dia akan benam dia punya telur tu dalam media. Jadi kalau siapa yang tanam dalam bekas, dalam grow bag ke, dalam pasu ke, make sure you kena spray semua sekali. Di dinding pasu, belah luar, belah dalam, semualah. Dekat dahan, dekat trellis, semua kena. Spider mite ni dia punya kita hidup dia 2-3 hari je. Sebab tu dalam seminggu tu dia boleh membiak sampai 3 batch. So spider mite ni memang kalau nampak sikit je memang kena terus take action lah, tak boleh biar. Sebab dia sekejap je. Spider mite ni kalau tak dibendung, tak dihapuskan awal-awal, dia macam dia ni lah, susah lah nak dihilangkan. Ni contoh spider mite ni, nampak tak ada bintik-bintik putih tu. Tapi kalau tengok belakang dah tak ada dah sebab saya dah racun. Seminggu sekali, kalau belum ada serangan, elok seminggu sekali spray lah. Kalau time serangan teruk tu mungkin selang sehari ke, tengok keadaan lah, tengok keperluan dia macam mana. Spider mite ni memang macam tu. Kalau kita tak kontrol dari awal, dia akan membiak nanti penuh di serata daun ni. Boleh nampak bintik-bintik ni. Kalau dah penuh semua daun tu, dia akan menghalang, dia akan kacau lah fotosintesis pokok ni. Lama-lama nanti kalau dah teruk sangat, boleh buat pokok mati. Sayang lah nak dapat, bukan senang kan. So untuk langkah saya untuk hapuskan spider mite ni, saya guna macam-macam lah. Nanti saya tunjuk. Ini racun-racun yang saya guna untuk pokok raspberry saya. Untuk kita hapuskan spider mite ni, kena guna banyak jenis racun lah. Maksud saya tak boleh guna satu saja. Sebab spider mite ni dia macam mudah, dia kalis. Kalau kita guna yang sama je, nanti dia dah tak berkesan. Jadi kita kena gila-gila guna. Ni dua ni organik, racun organik. Spider mite killer concentrate dengan garlic oil extract. Ini dua dari seller yang sama. Semua ni saya beli dekat Shopee je. Yang ni delegate, yang ni racun kimia lah, tapi masih selamat lah kalau nak guna. Yang ni paling biasa, paling common orang guna lah kalau kawan-kawan. Ini punya ni isi dia dah habis. Ini saya isi benda lain, saya refill benda lain, just guna dia punya botol spray. Untuk spray ni saya nak recommend gunalah jenis sprayer ni. Ni boleh recharge pakai elektrik. Dia ada USB kat sini, cucuk macam charge handphone macam biasalah. Ini saya seronok guna ni sebab
dia punya spray tu lebih menyeluruh lah. Kalau kita spray dekat sini kan, kita boleh pusing-pusing je, tak lengoh lah tangan. Tekan sekali, tekan je, sekali tekan je boleh buat satu pokok atas bawah daun pun. Kita just pusing-pusing je. Kalau guna botol spray macam ni ataupun yang pump, jenis pump tu, lengoh tangan tau. So pakai yang ni. Saya punya cikgu pun recommend pakai yang ni. Dia punya hujung ni just masukkan dalam baldi, ataupun kalau nak senang cari baldi yang ada roda tu kan, boleh tarik-tarik. Yang jenis pikul tu, cikgu saya kata banyak parts nak kena pasang. Kalau untuk perempuan ni sesuai lah yang ni, tak banyak kerja lah, simple je cara guna pun. Okay.